guys, welcome back to my channel Amir Production. Yeah. So saya Amir Syaman, Saya Zafira, adik Abang Amir. So hari ni kita nak buat challenge ramen tahan pedas. Ramai space. So hari ni kita akan buat challenge ramen tahan pedas. So siapa boleh tahan pedas tu dialah pemenangnya. Siapa yang kalah tu dia akan didenda. Kita akan didenda. Kita akan pergi ke next video. Kita akan tahu denda apa yang dikenakan dalam video tu. So apa tunggu lagi? Kita akan cari kedai ramen yang berdekatan dengan rumah. Ya ke? Ramen berdekat dengan rumah. Let's go. Kita pergi cari ramen dulu. So guys, kita dah sampai dekat Imat. So kita akan cari ramen ya guys. Let's go. 2 kali space. Mana? Ush, spice sangat. Okay, kita akan challenge yang ni ya. Kita dah dapat ramen 2 kali pedas. So kita masak dulu. Masak dadah. Okay guys, kita dah dapat ramen. Let's go, kita pergi letak sos, kita makan kat luar. Aku dah buang air. Dah buang air. Ramen kita dah buang air. So kita akan letak sos dia. Oh, aku tak tahu. Nak buka mana ni? Gigi. Dengan gigi. Ya betul. Safira beli air soya begitu. Kalau molek panggil Ira lah senang. Dia beli air soya kita. Tak tahu dah boleh tahan panas tak. Gini. Tu dia. Oh, tak bang itu ada. Kita letak kimchi. Kimchi lah. Okay, pedas dia seluar nanti. Kubel lah. Oh, tak bang. Yang ni samyang ramen terbaru. Nego. Get ready for the next battle. Okay, kita akan set masa sini kat sini kita. Saya kalah tak ada lah. Mati. Kat sini kita akan set masa mula daripada jam detik. Ni kita mula daripada siapa dia habis cepat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Dah mula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baru tekan. Ush. Panjang. First time ni tengah ni. Apa first time? Mai. Bawa. Mai. Macam mana ni? Oh. Oh. Sabar. Baru pertama ni. Pertama sampai. Tak boleh. Tak boleh. Okay, ni betul-betul ramen challenge guys. First time makan ramen. Oh. Min hai kau pedas. Biasa kena berhabis ramen dulu. Merasa geron ya, dah bedah. Bambu bermain mulut. Sebab bambu dari mulut tu bedah. Nanti kalau kita lepas geron ni, bedah. Tak boleh lah. Sabar. Tak boleh lah. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Nak jerit. Oh betul, minum ramen. Dah. Mudah bung ramen sudah. Mungkin bung ramen dia mudah. Mungkin bung ramen dia mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada 2 minit guys.
Mai. Pangat mata. Siapa nak tahu pedas yang dia nak terang? Jadi betul yang mata. Tak boleh lah. Boleh ni nak pergi alik lah ni. Abang Amir ada sikit lagi. Dapat aja tahu tak. Tapi dia okey lah. Pedas dia tekuk. Tuhan tolong aku. Habis dah. Tupik. Tak kata challenge tanpa air dalam Mina. Banyak lagi. Weh. Pedas. Guys, mata. Terus pek. Dia minat air. Ada 4 minit lagi. 4 minit. Ada berapa? Berapa minit ya kita? Abang kau maju kau main dulu. Ya kan? Mana naik muka? Habis dah eh. Ya biar nak biar lagi. Buka bibir. Tak boleh. Pedaya dah hilang dah. So, boleh tegak lagi? Dah tak ada air dah. Bakal boleh banyak lagi. Amin sikit. Cidik. Masuk berapa minit? Kita tengok habis dah. Tak ya. 9 minit. 9 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut dia lah Oni tu. Dah. Agak-agak. Mana adik? Dia sudah ambil apa? Saya expect lah ni. Tangan pun pedas eh. Ambil tu. Tak ada. Banyak air. Habis ya? Habis ya? Masuk. 7 minit tutup. 7 minit 4 besar. Kalau banyak ni. Okey, dah nampak sini Ira kalau. Pedas. Okey guys. Challenge dia Ira perlu Ira perlu pakai topeng ni. Jom. Topi tanah. Tak mau.
Tak mau. Ira perlu pakai topi Thanos. And then dia perlu jalan-jalan keliling kawasan ni. Guys, Nak makan jalan. bukan kat kedai ni lah, tapi keliling kawasan area ni. Okay, kita beli satu. Weh, malu. Ira kena pakai topi ni. Malu. So guys, Ira akan pakai topeng ni kat kawasan ni. Dia akan berjalan situ sampai kat belakang tu. Jom. Gini. Beres. Habis main dah. Laju ya. Laju ya. Mana tengok muka. Yo guys, Abang Amir di sini. So, Abang Amir dah menang challenge. Ira dah kalah, kita dah denda. Malu. Guys, Abang Amir akan buat video selanjutnya. Kalau korang ada idea untuk challenge-challenge yang menarik, korang boleh komen kat bawah. So, jangan lupa korang like, follow and share video ni. Untuk Abang Amir terus bangkit buat video TikTok yang lain, buat video YouTube yang lain. Jangan lupa follow TikTok Abang Amir, YouTube Abang Amir, and then Instagram Abang Amir. Lagi satu, Abang Amir akan bagi-bagi rezeki untuk korang. Yang mana komen yang menarik, Abang Amir akan pilih untuk kita bagi Topak. giveaway top up free. So apa-apa pun korang komen kat bawah yang mana menarik, Abang Amir akan up video dan komen korang tu, Abang Amir akan PM, and then kita akan giveaway top up secara percuma guys. Yuhu. Let's go. Bye guys, bye ya korang. Kita jumpa di next video selanjutnya. Bye.